ringgit. The S variant priced at 76,600 ringgit, and the SC variant priced at 82,000. Alright, so kat depan aku ni ada Ninja 1100 SX. Okay, harga yang ditawarkan 79,000. Harga body lah, tak masuk rotan insurance. Okay, motor ni sekarang dah jadi CKD. Dulu Ninja 1000 SX tu dia CBU Japan, tapi yang ni CKD pasang dekat Malaysia. Tapi aku berminat dengan Ninja 1000 ni sebab apa? Sebab walaupun spek dia lebih kurang sama sahaja, horsepower dia kurang 4 horsepower lah. Tapi torque dia lebih sikit, okey. Tapi yang bestnya walaupun tambah dalam 6,000 ringgit sahaja, korang dapat all-in guys. Dapat all-in, fully adjustable. Lepas tu dapat berembo kiri dan kanan. So memang mantap lah, okey. Steel bladder hose pun dah dapat lah. Okay, so memang motor ni bagi aku dengan harga yang ditawarkan memang cun. Agak murah sebenarnya, dengan power macam ni, dengan motor macam ni. Dan dia punya design pun lebih cantik lah bagi aku. Dia punya colour, design sama, cuma dia punya colour. Lepas tu dia ada USB port lah. USB port ni aku tak berapa gemar sangat design ni. Aku rasa patutnya letak sini je. Okay, meter sama je, tak ada beza pun. Okay, meter tak ada beza. Terus kontrol ada ke shifter, dia sama macam yang sebelum ni. Itulah perbezaan dia. Okay, so itu untuk Ninja 1100 SX. Sebenarnya ni SE model tau, sebab masuk Malaysia memang SE sahaja. Okay, okay, dia selain daripada Ninja 1100, ada versus 1100 juga. Tapi yang kat depan ni dia ada 3 spek, standard, S dengan SE. Sebenarnya yang spek yang ditunjuk ni adalah spek standard lah. Okay, aku cerita pasal spek standard dulu. Kalau ikutkan dia punya ni, dia lebih kurang sama saja dengan yang sebelum ni. Tapi tengok horsepower dia. Sebelum ni 120 horsepower, sekarang dah 135 horsepower. So memang mantap. Okay, basically motor ni tak ada perubahan langsung dekat daripada yang sebelum ni. Memang tak banyak sangat perubahan. Harga dia naik dalam RM1,000. Tapi tak ada perubahan langsung. Ada USB port dan horsepower lebih tinggi. Bagi aku memang mantap guys, memang mantap. Korang yang memang cari motor 1000cc touring yang ringan, sebenarnya 255kg ni dengar memang berat, tapi kau akan terkejut bila kau duduk atas motor ni. Kau akan rasa motor ni ringan gila. Sebab aku pun boleh dirikan motor ni dengan ketinggian 160cm. Okay, berat dia tak jauh sangat beza. Dia kurang 2 kilo lah daripada yang version sebelum ni, yang 1000cc. Okay, lepas tu dia punya katanya engine lebih smooth, kurang vibration dan sebagainya lah. Itu kita kena test dulu lah. Motor ni memang aku takkan test sebab kaki aku tak sampai. Okay, aku pernah bawa motor yang touring, tapi motor ni aku pernah dirikan juga. Okay, cuma aku tak berapa nak aku tak boleh nak buat review. Sebab bila aku bawa motor ni, aku tak boleh nak fokus benda lain. Aku kena fokus risau tu, kerisauan tu ada. Macam motor ni okey lagi sebab dia rendah sikit. Okay, tapi kalau korang tinggian 165, 170 kan, boleh datang tengok dulu, boleh try duduk dulu. Okay, so basically memang tak banyak beza lah. Bagi aku yang Ninja 1100 tu lagi banyak beza dengan yang sebelum ni. Okay, yang ni harga dia 65,100. Ini untuk model standard lah. Okay, kalau S dengan SE harga dia lain pula. Okay, itu nanti aku akan mungkin aku buat video lain ke untuk bandingkan tiga model tu. Okay, so basically inilah launching motor untuk grand opening Kawasaki Sedang. Okay, okay, so aku rasa itu sajalah video pada hari ini. So kalau boleh subscribe, share dan komen lah. Okay, kalau nak tahu apa lagi pasal motor ni, InsyaAllah aku akan bagi tahu. Okay, see you in the next video. Bye.